Kemudahan teknologi dan akses yang terbatas bukan halangan mencipta kejayaan. Ia dibuktikan 3 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pekan Pahang apabila emas menjadi milik mereka di International Robot Olympiad IRO ke-26 di Korea Selatan. Kepulangan wira robotik ini ke tanah air semalam disambut meriah. Benar kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, siapa yang tahu? Pertama kali mewakili negara dan pertama kali juga menjejakkan kaki keluar negara. Rezeki buat murid orang asli Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pahang. Mereka berjaya menggenggam pinggan emas di pertandingan International Robot Olympiad ke-26 di Korea Selatan. Di bumi Malaysia, di mana rimba bernafas dan sungai berbisik, ada anak-anak yang hanya berani bermimpi dalam sunyi alam, bergema di celah pepohon. Mereka ialah orang asli, penjaga tradisi lahir dalam dakapan alam semula jadi. Di sini, kehidupan serba sederhana, irama yang penuh kebaikan, keikhlasan dan rasa hormat. Anak-anak bangun bersama mentari, bukan dengan skrin atau jadual, tetapi dengan panggilan sungai dan hangatnya kasih sayang keluarga. Sekolah terasa jauh, bukan sekadar jarak, tetapi juga dari segi cara berfikir. Selamat datang. Ada rasa keresahan pada yang belum dikenal. Kapal terbang di langit, kota nun di kejauhan. Seorang anak hampir tidak pergi kerana adiknya terlantar di hospital. Kalau boleh, mintalah Cikgu Zul kebenaran Cikgu Zul. Apalah kata saya, ingatkan mungkin rezeki apa di sana kata saya. Seorang ayah pula menolak. Sehinggalah seorang guru membisikkan harapan. Sampai KLIA je belum pergi terbang lagi tu. Sampai KLIA tu pun dia cakap dah, seronoknya apa yang menyeronokkan dapat sampai ke lapangan terbang cikgu. Dia punya kata lurusnya baiknya budak asli kita ni. Dan tu je pun dah rasa seronok dah sebenarnya. Nama saya Cikgu Ahmad Najmudin Berjafar dari SK Seri Permai. Nama saya Eza Sofia binti Semans dari SK Kampung Layau. Saya Muhammad Zuhairi bin Umar, mengajar di SK Matang Keledang, Pekan Pahang. Sebelum terciptanya ketua inovasi ni, benda yang paling saya fikir adalah macam mana kita nak fight dengan sekolah rendah. Sebab kita tahu pelajar kita ni, taraf dia memang boleh dikategorikan jauh sangat. Untuk main robot ini dia memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi ini merupakan bukanlah peluang yang selalu didapati oleh sekolah macam sekolah kami, sekolah asli yang di dalam pedalaman. Jadi pada saya macam saya patut teruskan benda ni. Saya tak boleh biarkan dia tergantung di situ saja. Jadi dari situ saya cuba teruskanlah robotik di sekolah kami. Bagi saya, tiada isu sebenarnya beza murid orang asli dan murid Melayu sendiri. Cuma kalau kita lihat di sekolah orang asli ni mungkin kekurangan dari segi fasiliti, infrastruktur dan juga alatan untuk buat projek robotik. Tetapi murid asli ni kalau kita lihat, kalau kita asuh daripada awal, kita mula pada awal dan insya-Allah murid asli ni dia pun mampu bersaing dengan murid-murid lain dan istilahnya boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama murid-murid lain di Malaysia. Mereka bukan sekadar pendidik. Mereka adalah penggerak masa hadapan. Mereka menyerahkan masa, wang dan seluruh jiwa mereka. Mereka membina pusat robotik di sekolah pedalaman, menyemai impian dalam pemikiran generasi muda. Dengan blok dan wayar, bersama gelak tawa dan permainan, hutan mula bergema dengan inovasi. Pemikiran kritikal terasah bukan dari buku teks, tetapi dari keyakinan, permainan dan kegembiraan. Dan perlahan-lahan, percikan itu menjadi api yang menyala. Mereka terbang
bukan sekadar merentas lautan, tetapi merentas generasi. Dari ladang sawit ke pentas antarabangsa, keberanian mereka terus berkobar. Di Busan, mereka berdiri sebaris dengan yang terhebat dunia. Mereka menang bukan sekadar pingat, tetapi satu gelombang perubahan. Dari hutan lahirnya sang juara. Dari suasana sepi bergemanya sorakan gemuruh. Kini mereka bukan sekadar bayang-bayang. Mereka adalah bira dunia. Berlangsung di Pusat Pameran dan Konvensyen Busan, Korea Selatan, petinju negara Fizri Robins Ronachai, Hafizi Azwani Zizi dan Matthew Jambai Karong memenangi kategori kreatif teknik rendah atas. Ketiga-tiga murid orang asli itu berjaya menambat hati para juri sebelum bergelar juara. Kini hutan bergema dengan irama baru. Suara anak-anak kecil yang menguasai kod dan komuniti yang mula terjaga dari Lina. Retro Science dan Tech for All menyalakan jalan dan terus menyinari lebih ramai jiwa. Ini bukan penamat, ini adalah permulaan.